Tahun ini saya berumur 99 tahun. Pada usia ini, saya bukan sahaja teliti dalam hal pelaburan, malah saya juga mempunyai tabiat yang sangat berdisiplin dalam hal perhubungan. Ramai orang bertanya kepada saya, "Charlie, mengapa anda sentiasa bahagia, berumur panjang dan jarang risau?" Jawapan saya selalu mengejutkan mereka. Itu kerana saya sangat mahir dalam perhubungan jangka pendek. Saya menghabiskan lebih banyak masa untuk mengenali orang berbanding masa yang saya habiskan untuk membaca laporan kewangan. Sebaik sahaja saya mendapati seseorang tidak layak untuk bergaul, tidak kira betapa kaya atau berkuasanya dia atau betapa berbakinya dia, saya akan segera memutuskannya sepenuhnya daripada hidup saya. Saya tidak berurusan perniagaan dengannya, tidak makan bersamanya atau bahkan tidak berada di bilik yang sama dengannya. Kedengaran kejam, bukan? Tepat sekali. Tapi inilah nasihat pertama yang ingin saya berikan kepada anda. Dalam hubungan antara peribadi, anda mesti belajar untuk tegas, kerana masa dan tenaga anda adalah aset anda yang paling berharga. Anda tidak boleh membiarkannya dicuri oleh para pencuri itu. Perhubungan kebanyakan orang sangat kucar kacir. Anda tidak tahu cara mengira penyata imbangan sosial. Apakah aset sosial itu? Mereka adalah orang-orang yang dapat memberi anda tenaga, kebijaksanaan atau ketenangan. Apabila anda bersama mereka, fikiran anda menjadi lebih jernih dan emosi anda menjadi lebih stabil. Inilah aset. Mereka menambah nilai dalam hidup anda. Lalu, apa itu liability social? Mereka adalah orang-orang yang menyedut tenaga anda, membuat anda meragui diri sendiri atau menyeret anda ke dalam kubang lumpur. Apabila anda bersama mereka, anda merasa letih, cemas atau marah. Inilah liability. Mereka mengurangkan nilai hidup anda atau bahkan membahagikannya. Perkara yang paling menakutkan adalah ramai orang jelas-jelas menanggung liability sosial yang sangat besar tetapi tidak berani untuk melunaskannya. Anda bertolak ansur dengan rakan-rakan yang buruk itu kerana mentaliti ikut-ikutan atau demi apa yang dipanggil populariti dan terus bergaul dengan rakan-rakan yang tidak baik itu. Anda fikir memutuskan hubungan adalah satu penderitaan dan tindakan yang tidak matang. Sangat salah. Memutuskan hubungan adalah perlindungan dan merupakan kematangan tahap tertinggi. Saya mahu anda memahami satu logik matematik yang kejam. Kos lepas. Jika anda menghabiskan masa dengan orang yang buruk, anda kehilangan masa untuk bersama orang-orang yang baik. Anda menghabiskan 1 jam mendengar rungutan bodoh, anda kehilangan 1 jam untuk membaca buku klasik dan kebijaksanaan. Hidup adalah permainan sifar jumlah yang terhad. Jika anda mengatakan ya kepada orang yang buruk, anda sebenarnya sedang mengatakan tidak kepada orang yang baik. Saya sendiri pernah melakukan kesilapan ini ketika saya masih muda. Pada masa itu, saya seorang peguam. Untuk mengembangkan perniagaan, saya memaksa diri untuk berhubung dengan pelbagai jenis orang. Sebahagian daripada mereka, saya tidak suka sejak pertemuan pertama. Nilai-nilai mereka bermasalah, mereka tidak jujur atau sangat pesimis. Tapi saya menahannya. Saya fikir itu adalah harga yang harus dibayar untuk pertumbuhan. Namun, hubungan-hubungan ini bukan sahaja tidak membawa manfaat apa pun kepada saya, malah mencipta banyak masalah. Mereka bukan sahaja membazirkan masa saya, tetapi hampir mengubah saya menjadi orang jahat seperti mereka. Oleh itu, saya fikir ini sangat penting. Saya memanggilnya kecenderungan meniru secara sosial dan separa sedar. Peniruan manusia sama seperti peniruan haiwan. Jika anda berada di tengah-tengah 5 orang bodoh, anda ditakdirkan untuk menjadi yang ke-6. Jika anda berada di tengah-tengah 5 orang pembohong, cepat atau lambat anda akan mula berbohong. Pengaruh ini sangat halus. Anda mungkin tidak menyedarinya pun.
Apabila anda sedar, anda sudah ditelan. Jadi, sejak usia muda, saya menetapkan peraturan keras untuk diri saya sendiri. Jika saya tidak menghormati seseorang, saya tidak akan pernah bekerja dengannya dan tidak akan pernah berkawan dengannya. Ini bukan hanya soal disiplin moral, tetapi ini adalah strategi kelangsungan hidup. Jika anda ingin menang dalam perlumbaan jarak jauh kehidupan ini, anda mesti menyucikan persekitaran anda. Anda mesti mencantasnya seperti mencantas pokok buah-buahan. Cantas dahan-dahan yang bukan sahaja tidak berbuah, malah mencuri nutrien dengan kejam. Hanya dengan cara ini anda dapat menyalurkan nutrien yang terhad kepada buah-buahan yang benar-benar manis. Ini mungkin kedengaran pragmatik, tapi percayalah, ini adalah penghormatan tertinggi terhadap hidup anda sendiri. Apabila anda belajar untuk memutuskan hubungan dan belajar untuk menolak, anda akan mendapati bahawa hidup anda tiba-tiba menjadi jauh lebih ringan. Keputusan anda akan menjadi lebih tajam dan nasib anda seolah-olah bertambah baik kerana anda telah menutup lubang hitam yang terus menyedut tenaga anda. Lalu, orang seperti apa? Orang seperti apa yang harus anda segera putuskan daripada hidup anda? Daripada pengalaman hidup saya, selama 99 tahun, saya telah menyimpulkan 3 jenis orang yang sama sekali tidak boleh anda libatkan. Selama anda mempunyai orang seperti ini di sekeliling anda, walaupun hanya seorang, kualiti hidup anda akan menurun secara drastik. Jika ada lebih daripada itu, hidup anda boleh hancur. Seterusnya, saya akan mendedahkan jenis orang pertama. Orang-orang ini kelihatan menyedihkan dan bahkan membuat anda merasa simpati, tetapi sebenarnya mereka adalah pontianak tenaga. Jenis orang pertama yang pasti akan saya putuskan hubungannya dan saya sarankan anda untuk segera menjauh daripada mereka adalah mereka yang terperangkap dalam mentaliti mangsa. Saya telah hidup selama 99 tahun. Jika saya harus merumuskan pengalaman hampir sahabat saya akan memberitahu anda bahawa mengasihani diri sendiri adalah racun psikologi terburuk bagi manusia. Anda pasti pernah bertemu orang seperti ini. Di dunia mereka, segalanya adalah kesalahan orang lain. Jika pekerjaan mereka tidak baik, itu kerana majikan mereka bodoh atau rakan sekerja menghalang. Jika mereka rugi dalam pelaburan, itu adalah penipuan pasaran atau jerung sedang menekan harga. Jika hidup mereka tidak bernasib baik, itu kerana ibu bapa mereka tidak mampu atau pasangan tidak peduli. Ringkasnya, seluruh dunia berhutang pada mereka dan seluruh dunia menentang mereka. Mereka sentiasa menjadi mangsa yang tidak bersalah, sementara orang lain adalah pelaku kejahatan. Orang-orang ini kelihatan menyedihkan dan bahkan membangkitkan simpati anda. Anda ingin menghiburkan mereka, ingin membantu mereka. Jangan sekali-kali lakukannya. Sebaik saja anda mendekati mereka, anda akan mendapati bahawa mereka adalah lubang hitam tenaga yang sangat besar. Mereka tidak mahukan penyelesaian. Mereka hanya mahukan pendengar. Atau lebih tepatnya, mereka mahukan teman seperasaan. Mereka akan menarik anda untuk terus-menerus mengulang butiran-butiran yang menyakitkan atau lebih tepatnya menyeret anda ke dalam kubang kebencian. Ketika saya masih muda, pada tahun 50-an, saya bertemu dengan seorang rakan yang sangat berbakat. Dia cerdas dan pandai berbicara. Tapi, dia mempunyai satu kelemahan fatal. Dia sentiasa merasa dirinya tidak bernasib baik. Setiap kali kami bertemu, dia akan menghabiskan setengah jam untuk merungut. Merungut bahawa dia tidak dihargai di firma guaman, merungut tentang pemilik rumah yang menaikkan sewa, merungut tentang cuaca yang panas hari itu. Pada mulanya, saya cuba memberikan perspektif dan nasihat, tetapi saya dapati ia sia-sia kerana bagi seorang mangsa penyelesaian tidaklah penting. Yang penting adalah membuktikan betapa menderitanya mereka. Selagi dia boleh membuktikan betapa menyedihkannya dia,
Dia mempunyai alasan untuk tidak bekerja keras, alasan untuk tidak berubah dan alasan untuk gagal dengan selesa. Ini adalah sejenis ganjaran psikologi. Dengan merungut, dia mendapatkan kepuasan yang terherot. Kemudian, saya memutuskan untuk memutuskan hubungan dengannya secara tegas. Puluhan tahun berlalu, saya melihat orang-orang di sekeliling yang bermula dari titik yang lebih rendah daripadanya dan dengan keupayaan yang lebih rendah, tetapi dengan optimisme dan ketekunan, mereka semua mempunyai kehidupan yang sejahtera. Tapi dia terus merungut sehingga usianya 70-an. Hidupnya dihabiskan dalam rungutan yang tidak berkesudahan ini. Itulah sebabnya saya mengatakan bahawa mengasihani diri sendiri adalah racun. Ia bukan sahaja memburukkan situasi anda sekarang, tetapi yang lebih mengerikan, ia juga menutup semua kemungkinan masa depan anda. Apabila anda menganggap diri anda sebagai mangsa, anda secara sukarela menyerahkan kawalan hidup anda kepada orang lain, anda mengubah diri anda menjadi sehelai daun yang hanyut terbawa arus. Kemana angin bertiup, ke sanalah anda melayang. Dan orang yang tidak dapat mengawal hidupnya sendiri, tidak mungkin dapat mengumpul kekayaan atau kebahagiaan. Dalam senarai psikologi saya, kecenderungan untuk merasa dirampas dan perasaan diperlakukan tidak adil saling berkaitan. Apabila digabungkan, kedua-dua kecenderungan ini boleh membuatkan seseorang menjadi sangat paranoid dan jahat. Jika anda mempunyai orang seperti ini di sekeliling anda, walaupun dia adalah saudara atau rakan lama anda mesti segera menarik garis sempadan dalam fikiran anda. Anda tidak perlu menghinanya di depan umum. Anda hanya perlu memasukkannya ke dalam senarai hitam orang yang tidak perlu dihubungi dalam fikiran anda, mengurangkan kekerapan pertemuan, menjaga jarak apabila dia merungut, jangan biarkan racunnya masuk ke paru-paru anda, kerana emosi itu berjangkit dan kebodohan juga berjangkit. Jika anda menghabiskan sepanjang hari dengan sekumpulan orang yang berfikir bahawa orang kaya itu jahat, lama-kelamaan anda akan mula membenci kekayaan dan kejayaan. Jika demikian, maka habislah anda. Saya telah menghadapi kesulitan yang tidak terkira banyaknya dalam hidup saya. Saya pernah melepasi kemelesetan besar. Bahkan pada tahun 1953, ketika saya berusia awal 30-an, saya bercerai, tidak mempunyai wang dan terpaksa membesarkan anak sendirian. Kemudian anak lelaki sulung saya menghidap leukemia. Saya melihatnya mati perlahan-lahan di katil hospital, tetapi saya tidak dapat berbuat apa-apa. Pada masa itu, saya berjalan di jalanan Pasadena, menangis dengan getir. Adakah saya mempunyai alasan untuk mengasihani diri sendiri? Adakah saya mempunyai alasan untuk merungut bahawa Tuhan tidak adil? Tentu sekali. Tapi saya tidak melakukannya. Saya tahu bahawa mengasihani diri sendiri tidak dapat menyelamatkan nyawa anak saya atau membayar bil saya. Saya menyapu air mata saya dan berkata pada diri sendiri, tidak kira betapa buruk situasinya, saya mesti menerima kenyataan dan terus maju. Semangat yang kuat dan anti mangsa inilah sebab mengapa saya dapat membalikkan keadaan dan hidup sehingga usia 99 tahun. Jadi, sila ingat nasihat saya. Jangan sekali-kali mengasihani diri sendiri dan jangan sekali-kali bertolak ansur dengan orang yang sepanjang hari hanya meratapi nasibnya sendiri. Ini adalah garis pertahanan pertama untuk melindungi medan tenaga anda. Garis pertahanan pertama, setelah menyingkirkan mereka, dunia anda akan menjadi separuh lebih tenang. Tapi seterusnya, anda akan menghadapi jenis orang kedua. Orang-orang ini lebih berbahaya daripada para mangsa kerana mereka sering kali kelihatan sangat menawan, sangat berkebolehan atau bahkan idola anda. Jenis orang kedua yang pasti akan saya putuskan hubungannya dan saya tidak akan teragak-agak untuk menendang mereka keluar dari lingkungan hidup saya adalah orang pintar yang mempunyai kecacatan moral.
Jenis orang ini lebih berbahaya daripada yang pertama kerana jenis pertama, para perungut, anda dapat dengan mudah melihat ketidakmampuan mereka. Tetapi jenis orang ini seringkali sangat berkarisma. Mereka mempunyai otak yang pantas, pandai bercakap, berpendidikan tinggi dan bahkan genius dalam beberapa bidang. Anda akan tertarik kepada mereka tanpa sedar. Anda akan berfikir, orang ini sangat pintar. Jika saya boleh bekerja dengannya, saya pasti boleh menjana banyak wang. Jika anda berfikir begitu, anda tidak jauh daripada bencana. Saya telah hidup selama 99 tahun. Saya telah melihat bajingan berbakat yang tidak terkira banyaknya. Pengakhiran mereka semua adalah kehancuran tanpa pengecualian. Dan apabila mereka hancur, mereka akan menyeret semua orang di sekeliling mereka yang mempercayai mereka untuk dikuburkan bersama. Saya mempunyai satu prinsip dalam mengambil pekerja. Jika saya melihat bakat yang luar biasa pada seseorang, tetapi juga melihat sedikit kecacatan moral, saya akan segera membatalkan niat saya terhadapnya. Saya lebih suka mempunyai orang dengan keupayaan biasa tetapi moraliti yang tinggi berbanding orang yang sangat berbakat tetapi moralitinya rendah. Mengapa? Kerana keupayaan adalah enjin dan moraliti adalah steering. Semakin kuat enjinnya, jika steeringnya bengkok, semakin cepat kereta itu akan melanggar, semakin ramai orang yang akan mati dan semakin besar kerosakannya. Pada tahun 90-an, Wall Street dipenuhi oleh orang-orang pintar seperti ini. Mereka bentuk instrumen derivatif kewangan yang rumit, membungkus sampah menjadi emas dan menjualnya kepada pelanggan. Mereka memanfaatkan kelemahan peraturan syarikat untuk mendapatkan bonus besar. Mereka kelihatan seperti pemenang, tetapi kemenangan seperti ini dibina di atas penarikan kepercayaan yang berlebihan. Saya pernah bertemu dengan seorang pengurus pelaburan yang sangat berbakat yang menjana banyak wang untuk pelanggannya. Tapi dia mempunyai satu tabiat. Dia suka memanipulasi laporan perbelanjaan untuk mengambil sedikit keuntungan daripada syarikat. Seseorang berkata kepada saya, Charlie, dia menjana puluhan juta untuk syarikat setiap tahun. Biarkan sahaja dia mengambil sedikit wang itu. Air yang terlalu jernih tidak akan ada ikannya. Saya berkata, tidak boleh. Jika seseorang berbohong tentang tambang teksi beberapa puluh dolar, dia pasti akan berbohong dalam urus niaga bernilai ratusan juta. Ini bukan hanya masalah moral, tetapi juga masalah kebarangkalian. Watak seseorang itu konsisten. Anda tidak boleh berharap dia menjadi pembohong dalam hal-hal kecil tetapi tiba-tiba menjadi orang suci dalam hal-hal besar. Jika rakan kongsi anda, demi keuntungan, sanggup menipu pembekal, lalu kembali dan bercakap besar tentang betapa pintarnya dia dan betapa banyak wang yang dia jimatkan untuk syarikat, jangan berbangga. Tolong, segeralah merasa takut. Kerana jika anda tidak menghentikannya, lain kali dia akan menipu anda. Dalam dunia perniagaan, kepercayaan adalah pengumpil yang paling efisien. Apabila saya berurusan dengan Warren Buffett, sering kali kami hanya memerlukan satu panggilan telefon atau bahkan tanpa menandatangani kontrak. Kerana kami tahu pihak yang satu lagi tidak akan pernah menikam anda dari belakang. Ini menjimatkan kos guaman, kos audit dan masa rundingan yang tidak terkira banyaknya bagi kami. Tetapi bekerja dengan orang pintar yang mempunyai kecacatan moral, anda harus menghabiskan seluruh masa anda untuk berwaspada terhadapnya. Anda harus mengupah peguam untuk memeriksa setiap klausul kontrak. Anda harus sentiasa mengawasi akaunnya. Konflik dalaman ini akan menahan anda seumur hidup. Lebih-lebih lagi, kejahatan orang pintar seringkali tersembunyi dengan sangat baik. Mereka pandai menggunakan logik yang rumit untuk membenarkan ketamakan mereka.
Mereka akan memberitahu anda bahawa semua orang melakukannya. Itu adalah peraturan tidak bertulis dalam industri ini. Mereka akan menggunakan retorik dan kata-kata indah untuk menutupi perjanjian yang kotor. Jika anda tidak cukup teguh, anda akan mudah dicuci otaknya dan menjadi rakan subahatnya. Jadi, untuk jenis orang ini, strategi saya adalah tiada kompromi sama sekali. Jangan cuba mengubah mereka. Kesombongan orang pintar membuat mereka sukar menerima perubahan moral. Jangan cuba memanfaatkan mereka. Anda fikir anda boleh mengawal keupayaan mereka, tetapi anda hanya cuba meminta kulit daripada harimau. Apabila anda mendapati bahawa rakan atau rakan kongsi anda menunjukkan tanda-tanda ketidakjujuran, tidak boleh dipercayai atau tidak mempunyai nurani demi keuntungan, tidak kira betapa berbakinya dia, tidak kira berapa banyak sumber yang boleh diberikan kepada anda, tolong tekan butang berhenti segera. Jauhi mereka seperti menjauhi bahan radioaktif beracun. Jangan merasa menyesal. Di dunia ini, bakat itu jarang ditemui, tetapi itu tidak cukup untuk mengimbangi risiko watak yang buruk. Apa yang harus anda cari adalah orang yang cerdas dan jujur. Walaupun orang seperti ini jarang ditemui, selagi anda menemui seorang sahaja sudah setara dengan 100 genius beracun. Setelah menyingkirkan jenis orang ini, kerjaya anda mungkin sedikit perlahan, tetapi asas anda akan jauh lebih kukuh. Anda boleh tidur lena pada waktu malam dan tidak perlu bimbang akan bangun keesokan paginya dan mendapati diri anda terlibat dalam skandal atau tuntutan mahkamah. Ini adalah garis pertahanan kedua untuk melindungi aset hidup anda. Seterusnya, kita akan menghadapi jenis orang ketiga. Orang-orang ini mungkin tidak merungut dan tidak jahat, tetapi mereka mempunyai satu ciri yang, jika tidak diasingkan, akan membuat anda menjadi bodoh dan biasa-biasa sahaja tanpa anda sedari. Jenis orang ketiga yang pasti akan saya putuskan hubungannya dan saya sarankan anda menghindarinya seperti wabak adalah mereka yang tertutup secara kognitif dan berpura-pura tidur. Saya telah hidup selama 99 tahun. Saya mendapati bahawa hanya ada satu kematian sejati di dunia ini. Itu bukan apabila jantung berhenti berdegup, tetapi apabila otak berhenti belajar. Anda pasti pernah melihat orang jenis ini. Orang yang pada dasarnya sudah mati pada usia 30-an, walaupun baru dikebumikan pada usia 80-an. Apabila mereka berusia 30 tahun, mereka telah membentuk pandangan dunia yang kaku. Sejak saat itu, mereka menutup pintu fikiran mereka, menolak untuk menerima maklumat baharu dan menolak untuk menyemak semula sebarang pandangan lama. Mereka memegang tukul di tangan mereka dan melihat setiap masalah di dunia seperti paku. Jika anda bercakap dengan mereka tentang model perniagaan baharu, mereka akan mengatakan itu penipuan, mereka belum pernah melihatnya. Jika anda membincangkan pandangan yang berbeza dengan mereka, mereka akan terus marah dan merasa tersinggung. Mereka menganggap kedegilan sebagai prinsip dan kejahilan sebagai tradisi. Berada bersama orang seperti ini adalah bencana kerana kognisi manusia perlu sentiasa dikemas kini. Dunia berubah terlalu cepat. Pengetahuan undang-undang yang saya pelajari pada tahun 50-an sudah usang pada tahun 2023. Strategi pelaburan saya pada tahun 70-an jika tidak berkembang tidak akan dapat menjana wang sekarang. Sebab mengapa Warren Buffett dan saya masih boleh menang sekarang adalah kerana kami adalah dua enjin pembelajaran yang berjalan setiap hari sebelum tidur. Kami cuba menjadi sedikit lebih pintar daripada semasa kami bangun. Jika kami mendapati bahawa pemikiran kami semalam salah, kami akan sangat gembira. Kerana itu bermakna hari ini kami telah membuat kemajuan. Tetapi bagi orang yang tertutup secara kognitif, perkara yang paling mereka benci adalah mengakui kesilapan mereka untuk mempertahankan harga diri mereka yang kecil.
Mereka akan memutarbelitkan fakta, menyerang kebenaran atau bahkan mengarang pembohongan untuk menipu diri sendiri. Inilah yang sering saya sebut sebagai penafian psikologi. Jika anda dikelilingi oleh orang-orang seperti ini, anda akan jatuh ke dalam ruang gema. Anda akan saling mengulang gagasan-gagasan lama, saling memperkukuh prasangka yang salah. Anda akan berfikir bahawa dunia hanyalah seperti yang anda lihat, sehingga kenyataan menampar muka anda dengan keras. Saya pernah mempunyai seorang rakan lama yang sangat degil. Pada tahun 90-an, apabila internet baru muncul, saya mencadangkannya untuk mempelajarinya. Dia mentertawakannya, mengatakan itu hanyalah mainan kanak-kanak dan trend sementara. Walaupun internet telah mengubah dunia dan perniagaan, dia tetap menolak menggunakan email dan menolak menerima maklumat melalui internet. Dia berkeras untuk berpegang pada falsafah perniagaannya yang sudah lapuk. Akibatnya, perniagaannya merosot setiap tahun dan akhirnya muflis. Yang lebih teruk, kerana pengasingannya, dia menjadi semakin terasing dan pesimis. Dia merasa bahawa zaman telah meninggalkannya dan masyarakat menjadi lebih buruk. Tapi saya tahu, dialah yang meninggalkan zaman. Untuk orang seperti ini, strategi saya adalah jangan berdebat dan jaga jarak. Jangan sekali-kali cuba membangunkan orang yang berpura-pura tidur. Jika anda cuba meyakinkannya dengan logik, dia akan melawan dengan emosi. Anda cuba menunjukkan dunia baharu kepadanya, dia akan fikir anda cuba menyakitinya. Komunikasi seperti ini, kosnya terlalu tinggi dan tidak ada gunanya sama sekali. Yang lebih berbahaya adalah kebodohan itu berjangkit. Jika anda berada bersama orang yang tertutup secara kognitif untuk masa yang lama, demi menjaga keharmonian hubungan, anda akan terbawa-bawa olehnya tanpa sedar. Anda akan perlahan-lahan menurunkan standard kognitif anda. Lama-kelamaan otak anda akan berkarat dan visi anda akan menyempit. Anda akan kehilangan rasa ingin tahu terhadap perkara baharu dan kehilangan keupayaan untuk mengembangkan diri. Bagi seseorang yang ingin menjadi kaya dan berjaya, itu seperti dijatuhkan hukuman mati. Jadi, tolong periksa lingkungan sosial anda. Adakah terdapat orang seperti ini? Setiap kali anda mencadangkan idea baharu, dialah yang pertama kali menyiramkan air sejuk. Adakah terdapat orang seperti ini? Selama 10 tahun yang lalu, apa yang dia katakan dan lakukan, malah isi rungutannya tidak pernah berubah. Adakah terdapat orang seperti ini? Sebaik sahaja anda menunjukkan kesalahannya, dia akan marah besar. Jika ada, tolong tinggalkan dia secara diam-diam. Rakan yang anda perlukan adalah mereka yang boleh mencabar anda, orang yang membaca buku yang belum pernah anda baca, orang yang berfikiran terbuka dan menerima perubahan. Berada bersama orang seperti ini, anda bukan sahaja akan menjadi penerima pasif, tetapi anda akan dipaksa untuk tumbuh bersama. Tekanan untuk tumbuh secara paksa adalah bahan api paling berharga dalam hidup anda. Kita telah membersihkan para perungut, orang-orang tidak bermoral, dan sekarang kita telah membersihkan mereka yang berfikiran tertutup. Lingkungan sosial anda mungkin menjadi lebih kecil atau bahkan sepi, tapi inilah yang kita mahukan. Kerana hanya dengan mencabut rumpai-rumpai ini, anda dapat menanam tanaman sejati di ruang yang anda kosongkan. Hubungan berkualiti tinggi yang dapat menyihatkan anda memerlukan tanah yang murni seperti ini. Seterusnya, dalam 2 bahagian terakhir artikel ini, saya ingin bercakap dengan anda tentang bagaimana setelah anda melakukan ketiga-tiga pemutusan hubungan yang kejam ini, anda dapat membina sistem sosial baharu yang kuat yang akan menentukan ketinggian hidup anda pada masa hadapan. Sekarang, anda telah menyingkirkan para perungut, orang-orang tidak bermoral daripada hidup anda.
Buku alamat anda mungkin telah menyusut lebih daripada separuh. Jamuan makan malam anda mungkin telah berkurang sehingga 90%. Anda mungkin merasa sedikit kesepian, tapi di sinilah saya ingin mengucapkan tahniah kepada anda kerana anda akhirnya mempunyai syarat terpenting untuk membina lingkungan sosial elit. Ramai orang bertanya kepada saya, "Charlie, bagaimana anda boleh bertemu Warren Buffett, Bill Gates dan tokoh-tokoh terkemuka lain? Adakah anda mempunyai kemahiran sosial khusus?" Jawapan saya sering kali mengecewakan mereka. Saya tidak mempunyai kemahiran sosial khusus. Saya hanya mengikuti prinsip tertua dan paling mudah. Jika anda menginginkan sesuatu yang baik, anda mesti layak mendapatkannya terlebih dahulu. Ini kedengaran seperti omong kosong, tetapi ini adalah hukum paling asas di alam semesta. Jika anda ingin berkawan dengan orang yang jujur, cerdas dan pemurah, pertama-tama anda mesti menjadi orang yang jujur, cerdas dan pemurah. Orang-orang hebat, mereka mempunyai deria bau yang sangat tajam. Mereka boleh menghidu jenis mereka sendiri dari jarak berbatu-batu. Jika anda adalah mangsa yang penuh dengan tenaga negatif, anda hanya akan menarik mangsa yang lain. Jika anda adalah orang pintar yang oportunis, anda akan dikelilingi oleh para pembohong yang lain. Itulah sebabnya saya mengatakan bahawa langkah pertama untuk menyucikan lingkungan sosial anda sebenarnya adalah menyucikan diri anda sendiri. Apabila anda mengemaskan diri anda dan mula fokus dan meningkatkan watak serta keupayaan anda, orang-orang hebat yang sebenar akan tertarik kepada anda secara semula jadi. Persahabatan saya dengan Warren Buffett oleh ramai orang disebut sebagai keajaiban. Kami telah bekerja bersama selama lebih daripada setengah abad dan tidak pernah bertengkar. Sebab mengapa hubungan kami begitu kuat bukanlah kerana kami menandatangani kontrak yang ketat, tetapi kerana kami telah membina jaringan kepercayaan yang lancar. Ini adalah konsep kegemaran saya. Dalam sistem kepercayaan yang lancar, anda tidak perlu curiga, tidak perlu berwaspada. Anda tahu bahawa jika itu adalah wangnya, dia akan menguruskannya seperti wang anda. Anda tahu bahawa jika dia menjanjikan sesuatu kepada anda, walaupun langit runtuh, dia akan melakukannya. Kepercayaan ini dapat mengurangkan semua kos urus niaga menjadi sifar. Bolehkah anda bayangkan betapa efisiennya itu? Orang lain memerlukan 3 bulan untuk berunding dan merangka puluhan halaman kontrak untuk menyelesaikannya. Tetapi kami hanya memerlukan panggilan telefon 5 minit untuk menyelesaikannya. Orang lain harus menghabiskan separuh tenaga mereka untuk politik pejabat dan saling menjatuhkan. Tetapi kami mencurahkan seluruh tenaga kami untuk memikirkan bagaimana melakukan sesuatu dengan betul. Inilah sebabnya mengapa Berkshire Hathaway hanya mempunyai beberapa ibu pejabat tetapi pekerjanya dapat mengurus aset berpuluh bilion dolar. Kerana kami hanya bekerja dengan orang yang kami percayai. Jadi untuk lingkungan sosial baharu anda, nasihat saya adalah buatlah ia sangat ringkas dan sangat selektif. Anda tidak memerlukan 100 rakan biasa. Anda hanya memerlukan 3 atau 5 rakan terbaik. 3 hingga 5 orang ini mesti melalui saringan ketat daripada anda. Mereka mesti optimis. Apabila anda jatuh, mereka akan menarik anda ke atas dan bukannya hanya mengeluh di situ. Mereka mesti jujur. Apabila anda menghadapi godaan moral, mereka akan menghentikan anda, bukan mendorong anda. Mereka mesti berfikiran terbuka. Apabila anda melakukan kesilapan, mereka akan mengkritik anda secara terus terang, bukan berpura-pura tidak tahu. Mencari orang seperti ini sukar, sangat sukar. Mungkin memerlukan 10 tahun untuk mencari seorang. Tetapi walaupun anda hanya menemui seorang, ia layak untuk dihargai seumur hidup. Anda mesti melabur di dalamnya seperti melabur dalam saham yang hebat. Untuk melabur dalam hubungan seperti ini, anda mesti menggunakan masa dan keikhlasan anda. Apabila mereka memerlukan anda, majulah tanpa ragu-ragu. Jangan mengejar apa yang dipanggil hubungan yang luas.
Orang-orang yang bertukar kad nama di majlis koktel, orang-orang yang saling memberi like dalam kumpulan WhatsApp, itu bukan jaringan. Itu hanyalah kebisingan dalam buku alamat anda. Hubungan sejati adalah apabila anda tidak mempunyai apa-apa, siapa yang masih sanggup duduk minum kopi dengan anda. Apabila anda membina lingkungan sosial yang ringkas tetapi berkualiti tinggi seperti ini, anda akan mendapati bahawa hidup anda mempunyai parit pelindung. Tidak kira betapa kacaunya dunia luar, tidak kira badai besar apa yang anda hadapi, selagi anda kembali ke lingkungan kecil ini, anda akan menemui rasa aman, menemui kebijaksanaan dan kekuatan untuk memulakan semula. Inilah kesan faedah kompaun daripada hubungan berkualiti tinggi. Semakin lama, semakin berharga sehingga tidak ternilai harganya. Sekarang anda telah menyelesaikan pembersihan dan anda tahu cara untuk membinanya semula. Terakhir, saya ingin bercakap dengan anda tentang apabila anda mempunyai semua ini, fikiran yang jernih, integriti dan beberapa rakan sejati, seperti apa hari tua yang akan anda lalui. Itulah keadaan terindah yang pernah saya alami. Keadaan terindah yang pernah saya rasakan. Apabila anda benar-benar mengikuti nasihat saya, anda telah membersihkan para perungut, orang-orang tidak bermoral dan hanya bergaul dengan beberapa orang yang boleh dipercayai, anda akan menemui satu kebenaran yang menakjubkan. Anda akan mendapati bahawa anda sendirian. Telefon anda tidak akan berdering sepanjang hari. Hujung minggu, anda tidak akan lagi dipenuhi dengan parti-parti membosankan. Anda mungkin akan mendapati bahawa kadangkala anda ingin bercakap dengan seseorang, tetapi anda tidak dapat mencari orang yang tepat. Ramai orang takut pada kesendirian seperti ini. Mereka fikir kesendirian adalah simbol kegagalan dan tanda antisosial. Tetapi, saya akan memberitahu anda, kesendirian seperti ini adalah lencana kehormatan dalam hidup anda. Ia adalah harga yang harus anda bayar dan kebebasan yang harus anda bayar. Di dunia yang bising ini, hanya orang-orang biasa yang perlu bergerombol. Orang-orang pintar seringkali terbiasa berjalan sendirian. Kesendirian ini bukanlah kesepian, melainkan kebebasan di tahap yang lebih tinggi. Kerana anda tidak lagi disedut tenaganya oleh perkara-perkara yang tidak penting. Anda mempunyai banyak masa untuk diri sendiri. Anda boleh menggunakan masa ini untuk membaca buku dan berdialog dengan para pemikir hebat dari pelbagai zaman. Anda boleh menggunakan masa ini untuk merenungkan intipati perniagaan dan makna hidup. Anda boleh menggunakan masa ini untuk bersama keluarga dan menikmati kebahagiaan keluarga yang sebenar. Kesendirian ini akan menyuburkan jiwa anda, membuat anda lebih kuat dan lebih mandiri. Dalam hidup saya menghabiskan sebahagian besar masa saya di bilik bacaan. Saya tidak perlu bersosial untuk mencipta rasa kewujudan kerana saya tahu siapa saya dan apa yang sedang saya lakukan. Apabila anda mempunyai teras dalaman yang kuat seperti ini, anda tidak perlu lagi mencari pengiktirafan daripada orang lain. Anda akan mendapati bahawa kebahagiaan sejati tidak datang daripada keramaian tetapi daripada ketenangan batin. Kejayaan sejati tidak datang daripada jumlah orang yang anda kenal tetapi daripada jumlah orang yang benar-benar layak anda kenal. Jadi anak-anak muda, jangan takut kehilangan rakan atau takut akan kesendirian. Ambil pisau bedah anda dan potong hubungan-hubungan beracun itu dengan berani. Walaupun anda hanya tinggal seorang diri. Itu jauh lebih baik daripada meriput perlahan-lahan di tengah-tengah sekumpulan orang yang tidak baik, jauh lebih baik. Apabila anda telah menyucikan hidup anda akan mendapati bahawa ruang yang anda kosongkan akan diisi dengan kebijaksanaan, kekayaan dan persahabatan sejati. Anda akan mempunyai sistem yang bersih, efisien dan penuh dengan tenaga positif. Dalam sistem ini, setiap hubungan adalah aset
dan setiap komunikasi berharga. Setiap hari adalah langkah menuju versi diri anda yang lebih baik. Inilah kebijaksanaan terakhir yang ingin saya tinggalkan untuk anda. Tidak kira betapa muda atau kaya anda sekarang atau betapa makmurnya anda, ingatlah, kualiti hidup anda bergantung pada sama ada anda boleh menolak orang-orang yang salah, lindungi tenaga anda, lindungi watak anda, hargai masa anda, lalu biarkan faedah kompaun melakukan selebihnya. Saya harap pelajaran saya akan membantu anda mengelakkan jalan yang berliku selama puluhan tahun mulai hari ini. Jadilah orang yang berdisiplin dalam hal hubungan. Lalu, nikmatilah hidup anda yang bersih dan merdeka.